Klan Uchiha nama yang membawa kemuliaan. Malah tak dinafikan juga, klan Uchiha juga membawa ketakutan di seluruh dunia shinobi. Kita semua tahu tentang tragedi pembunuhan beramai-ramai yang telah dilakukan oleh Uchiha Itachi dan juga Uchiha Obito yang telah meninggalkan sejarah hitam dalam sejarah dunia shinobi. Malah bukan setakat Uchiha Itachi je yang telah meninggalkan sejarah hitam terhadap semua orang, tapi ada beberapa lagi nama besar yang terlahir dari klan Uchiha yang telah meninggalkan kesan yang cukup besar dalam series anime Naruto. Cuma persoalannya sekarang, adakah memang betul kesemua sejarah hitam klan Uchiha telah pun didedahkan kepada kita semua? So guys, untuk dalam video kali ini aku akan merungkai beberapa rahsia klan Uchiha yang ramai tak tahu dan jarang didedahkan sebelumnya. Tapi sebelum tu guys, kalau korang belum like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu. Dan kalau korang tengah cari hoodie-hoodie anime, terutamanya hoodie Uchiha, ada macam-macam design. Macam mana korang nak order? Sekarang ni tengah ada harga promo, order sekarang dekat tag Shopee yang aku ada letak dalam video. Let's go. So guys, kalau korang nak tahu, mata Sharingan ni sebenarnya bukannya hanya sekadar senjata semasa bertempur je, tapi yang sebenarnya mata Sharingan ni menyimpan kisah yang sangat mendalam untuk anggota klan Uchiha, yang mana mata Sharingan ni dilabel sebagai satu sumpahan yang telah pun berakar dalam jiwa kesemua anggota Uchiha. Dan benda ni memang tak asing lagi untuk kita semua, sebabnya kita semua boleh nampak setiap kisah yang telah dilalui oleh kesemua anggota klan Uchiha melalui satu fasa yang amat sukar untuk diterima. Dan sebabkan itulah kita semua tak terkejut sumpahan The Curse of Hatred boleh berlaku terhadap klan Uchiha. Ramai yang ingat Sharingan muncul disebabkan latihan keras mata je, tapi korang semua salah guys. Tobirama Senju iaitu Hokage kedua sendiri pernah mendedahkan satu fakta ngeri. Secara biologi, apabila seorang Uchiha merasai kasih sayang yang sangat mendalam dan kemudian kehilangannya, otak mereka akan mengalami satu kesan yang cukup mendalam, menyebabkan telah berlakunya satu kejadian yang mana otak mereka akan menyalurkan sejenis cakra khas ke saraf mata. Maksudnya setiap tahap kekuatan Sharingan ni paling mudah dibayar dengan kejadian trauma. Untuk dapatkan Mangekyo pula, dorang perlu melihat kematian orang yang paling dorang sayang. Klan Uchiha bukannya klan jahat, tapi mereka adalah klan yang paling tersakiti. Kekuatan mereka adalah manifestasi daripada penderitaan mental. Semakin kuat mata mereka, semakin hancur jiwa mereka. Lepas tu korang ingat tak pasal kuil Naka? Kalau korang dah tak ingat, meh kita recap sama-sama. Dekat bawah kuil Naka terdapat satu tablet batu yang ditinggalkan oleh Sage of Sispath. Namun ada satu rahsia yang ramai tak perasan. Tablet tu sebenarnya direka supaya hanya boleh dibaca secara berperingkat mengikut kekuatan mata Sharingan, Mangekyo dan Rinnegan. Dan benda ni memang cukup jelas ianya merupakan peninggalan khas hanya untuk klan Uchiha dan pewaris Indra. Tapi persoalannya, kenapa ianya perlu disembunyikan? Sebabnya korang ingat tak, Zetsu Hitam pernah mengubah tulisan tersebut untuk memperdayakan puak Uchiha. Rahsia gelap dekat sini dan membuatkan segalanya berubah apabila klan Uchiha ni sebenarnya telah dijadikan catur ataupun dipermainkan untuk kepentingan tertentu sejak beratus tahun dahulu. Mereka dipaksa untuk saling membunuh sesama sendiri hanya untuk mencapai tahap rinengan yang palsu. Seluruh sejarah kehebatan Uchiha hanyalah sebuah penipuan yang dirancang untuk membangkitkan Otsutsuki Kaguya. Tambahan, dalam sejarah gelap klan Uchiha juga turut berkait dengan sisi gelap desa Konoha. Kenapa Konoha tak pernah cuba untuk menyelamatkan klan Uchiha sebelum tragedi ni berlaku? Walaupun ada usaha daripada Sarutobi Hiruzen, tapi semuanya dah pun terlambat apabila ada seseorang manusia yang berhati hitam yang bernama Shimura Danzo penyebab segalanya terjadi. Malah kalau ikutkan, pihak atasan Konoha ni sedar je bahawa klan Uchiha ni memang akan jadi ancaman terbesar kepada mereka kalau semuanya berubah menjadi buruk. Bukan hanya setakat Konoha je tau, tapi kalau ikutkan dengan kekuatan yang Uchiha ada, silap-silap dorang semua boleh je menguasai sepenuhnya dunia shinobi. Jadi kiranya Uchiha ni bukan sahaja mangsa pembunuhan Itachi, tapi dorang ni sebenarnya adalah mangsa politik. Mereka diasingkan di pinggir kampung, dipulaukan secara halus sehingga kemarahan mereka meletup. Konoha sengaja membiarkan
tetapi kebencian itu marak supaya mereka ada alasan untuk memadamkan klan tersebut buat selama-lamanya. Padahal semua ni boleh je dia elak dengan cara pendamaian di antara semua pihak. Jadi usaha yang telah dilakukan oleh Hashirama Senju selama ni terkubur begitu sahaja. Jadi bagi pendapat korang kan guys, memang betul ke klan Uchiha ni merupakan sebuah klan yang telah disumpah ataupun mereka hanyalah sekumpulan manusia yang terlalu mencintai dunia sehinggakan cinta tu membakar diri mereka sendiri? Mungkin boleh jadi sejarah yang telah terukir dalam dunia shinobi hanya menunjukkan sisi gelap dari klan Uchiha semata je. Walhal di sebalik sejarah hitam yang telah dilalui oleh klan Uchiha sebenarnya yang sebaliknya. So apa pendapat korang semua? Komen dekat bawah.